kau beli tadi apa yang dalam loop kan? COD murah je. 7 papan, 8 papan RM5 je. Kau buat ni Buat apa? Apa sotong, itu ada beli sotong kering kan? Yang cumi-cumi tu kecil. Mana ada? Sotong kering ke tu? Sotong kering. Boleh lah. Kan? Itu. Sambal tumis Sambal tumis. Sambal ni sambal tumis campur dengan petai. Asyik ngunyah kosong ni. Boleh. Boleh, InsyaAllah boleh. Nanti masak tau. Okey. Itu baiknya menyaga. Terima kasih. Hai guys, petai. Malam tadi suami saya request nak makan sambal sotong kering dengan petai kan. Ni saya rasa ni bukan sotong cumi tau, sebab ni macam panjang-panjang. Dia macam sotong jarum tu. Okey, kita kena rendam dulu dalam 15 minit macam tu lah. Cuba tengok. Macam sotong jarum kan. Okey. Nanti kita kena buang air dia. Basuh 2-3 kali. Lepas tu kita teruskan. Lepas tu kita tak payah rebus. Kita boleh terus masak sambal sotong kering dengan petai. Okey, kita ambil petai ni. Lepas tu kita kena pilih. Saya nak pilih yang paling tua. Sebab apa? Korang tengok dia macam besar ni, tapi sebenarnya dalam dia masih muda, masih macam kacang tu. Jadi saya terpaksa pilih yang paling besar. Jadi mungkin isi dia lebih keras sikit lah, lebih rasa petai. Kalau macam ni, yang macam muda-muda ni, buat ulam je sesuai. Okey, bahan tumis saya dah sediakan kat sini. Bawang merah kecil, bawang besar, bawang putih, sikit belacan. Ini daun pandan untuk bagi kita punya sambal lagi wangi. Air asam jawa dan juga cili kering. Korang boleh kisar ni semua saing dengan sekali lah dengan cili kering ni, tapi saya nak asingkan. Saya nak kisar ni, tumis, lepas tu baru masukkan ini. Korang panaskan kuali, lepas tu panaskan minyak. Minyak lebih sikit sebab kita nak buat sambal kan. Buat sambal mesti kena minyak lebih sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggukan sampai bawang ni macam kekuningan ke ataupun dikering sikit, naik bau dia. Okey, tumis sekejap. Okey, dah nampak dah. Dia dah macam kering sikit kan. Bau tu memang sedap lah. Kita masukkan daun pandan. Dia tak apalah. Teruskan masukkan cili kering. Secukupnya lah. Korang nak masak berapa banyak. Saya dah tak dalam 3 sendok macam tu. Allahuakbar. Okey dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kurang minyak tambah lagi. Jangan takut. Jangan terlalu banyak lah, agak-agak je. Okey, proses ni agak lama. Sebab apa? Sebab orang kalau jual nasi lemak tu kan, dia masak ni dalam 5-6 jam tau. Sebab apa? Kita nak bagi dia kita tak sakit perut. Lepas tu cili tu masak betul-betul, masak tahan lama. Korang tambah air. Kalau macam dia dah kering sikit tu, tambah air dalam 2-3 kali macam tu, untuk kita bagi dia pecah minyak. Okey, ni selepas 2 kali saya tambah air. Lepas tu dia macam dah pekat sikit. Lepas tu boleh masukkan gula untuk manis. Kalau korang tak suka letak gula dalam sambal, korang tak payah letak lah. Saya guna gula Melaka mini ni. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu masukkan garam. Garam jangan banyak sebab dah ada belacan tadi. Lepas tu saya masukkan perasa sikit. Kalau tak nak letak tak apa, ikut suka korang. Masukkan air asam jawa. Agak-agak lah, jangan masam sangat. Itulah time ni korang dah boleh rasa dia punya masam, dia punya manis, dia punya masin dia macam mana yang korang suka lah, yang korang nak, style sambal yang korang suka. Alright, jom kita masukkan sotong. Bismillahirrahmanirrahim. Sotong ni saya tak rebus Saya cuci 3-4 kali sampai air dia jernih. Sebab orang kata dia buat sotong ni dia ada letak ubat kan. Ubat apa saya tak tahulah. Lepas tu kita gaulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dan yang terakhirnya saya nak terjunkan bawang besar dengan petai. Bismillahirrahmanirrahim. Petai ni 3 papan saya kupas. Semua okey, cantik je. Tak ada orangnya lah, orang cakap tak ada ulat. Kita gaulkan dengan sotong ni. Allah Akbar, warna dia cantik sebenarnya sebab dia ada lampu dekat atas ni. Dia jadi macam kurang cantik, macam kuning-kuning kan. Korang tengok macam kuning kan, warna dia macam merah sebenarnya.
Lepas tu dah masukkan ni, kita kecilkan api. Kita biarkan dalam 5 minit macam tu. Lepas tu dah siap. Alhamdulillah dah siap saya punya sambal sotong kering dengan petai. Petai ada lagi, banyak lagi. Sampai sini saja video saya untuk kali ini. Korang jangan lupa untuk like, subscribe, share dan komen macam biasa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Woi. Oh, ni sambal sotong. Sotong apa? Sotong kering. Sotong kering kan abang nak. Alhamdulillah. Thank you sayang. Sedap. Bismillah. Terbaik. Terbaik tak lah.